Okey, Assalamualaikum guys. Kita berada di hentian beca guys. Sini ada peta lah sikit guys. Itu dia. Ni ada jambatan guys. Dia pergi ke seberang sana guys. Tak tahulah ke mana tu guys. Rasanya tempat beca kot guys. Okey guys. Ni sebelah sini, sebelah depan saya ni pasar Payang guys. Sini dia bukan pasar, dia panggil Laman Payang guys. Sebelah sana, baru pasar Payang. Yang tu rasanya bangunan lama dia kot, pasar lama dia kot. Okey guys, jom kita jalan-jalan guys. Lama. Laman Payang tu boleh cantik lah, barang dia adalah barang-barang yang tradisi apa semua kan. Seronok jugalah jalan. Okey guys. Okey guys, ni ada kedai kopi rupanya guys ni. Ni lorong kenangan apa entah. Dia ada Nemo. Memang klasik lah tempat dia, nostalgia guys. Ada penyu. 3D guys, penyu. Alamak ni. Lagi. Bukan dah. Nobita pun ada guys. Nobita pun ada. Ni Michael Jackson. Ni apa, Madonna ke apa? Madonna ke Madonna nama dia. Okey guys. Okey guys. Cantik guys. Dia punya bangunan dia guys. Bangunan-bangunan lama guys. Masih ada kat Terengganu ni guys. Ni benda apa ni guys? Tu. Tu pun benda apa? Pelik sikit lah ni. Yang ni macam muka ikan guys. Guys. Hai guys, ni nasi lemak guys. Kita makan nasi lemak kopi. Kopi dia pun sedap guys. Ni dekat sini guys kita makan. Kat sini guys. Tak tahulah kedai apa nama dia. Ni dia tulis dekat ni, Lorong Haji Awang. Lorong Haji Awang besar guys. Nasi lemak dia memang sedap. Kopi dia pun sedap. Kopi kampung dia panggil guys. Alright. Okay guys, ni kita tambah nasi lemak ikan guys. Ni nasi lemak ikan. Nasi lemak ikan guys. Lemak ikan. Dawi ikan stoker. Ikan bele, telur rebus, timun supik. Nasi lemak ikan. Tu ni kita habis dah makan. Lepas tu kita tambah kot ni kang. Lagu tu lah kang. Kang. Okey guys, ni kopi ni kan. Kopi ni. Kopi ning. Jangan kucah. Manis leteng. Kena kucah 2-3 kali dah. Jangan kucah per habis. Manis. Okey guys. Ni pasar Payang guys. Ada bear banyak. Ada binatang bear, binatang tu arbok ada. Sana kucing, zirafah semua ada. Gini. Guys, alamak jam dah guys. Selamat kita sampai dekat area sini pukul 9 tadi. Jam parah. Jam. Semua nak pergi ke pasar Payang guys. Okay guys, ini ada itu apa, Istana Maziah. Istana Maziah di tepi Pos Laju guys. Sebelah sana Pasar Payang guys. Pasar Payang Laman Putri nasi lemak ikan
Memang sedap guys. Okay guys, jam guys. Hello guys, jam guys. Okay guys, kita nak pergi Masjid Kristen guys. Naik bukit. Ikut GPS kita pun tak tahu mana. Baik guys, jumpa di sana. Okay guys, kita sudah sampai ke laluan masuk ke Tamadun Islam guys. Sana guys, ada ke Jeti Pulau Redang guys. Alamak, kita punya cameraman gagap sikit guys. Kita tunjuk sana, dia tak pergi sana. Biasalah first time guys, first time kerja cameraman. Alamak, hujan lah guys. Terengganu hari ni hujan guys. Pintu gerbang dia guys, Tamadun Islam guys. Pintu utama guys. Alamak, cantiknya guys. Subhanallah, cantiknya guys. Okey guys, kita nak pergi Masjid Kristen. So siapa nak pergi Masjid Kristen, dia akan lalu ke ni Taman Tamadun Islam ni dulu. Taman Tamadun Islam ni masuk berbayar guys. Tu macam sarang semut guys. Ni yang berpagar ni semua Taman Tamadun Islam lah, kena berbayar guys. Masuk dia. Dia tunjuk seluruh dunia punya masjid. Masjid-masjid Islam lah. Dia replika punya masjid yang asal kepada replika masjid tiruan lah dia buat kat sini. Sebesar alam guys. Memang cantik guys. Siapa-siapa yang datang Terengganu, singgah lah tengok Tamadun Islam. Wow, cantik guys. Ramai ni guys. Aduh, mana kita tak jumpa lagi Masjid Kristen ni guys. Kat mana Masjid Kristen ni guys? Bayar kan? Itu free. Kena bayar guys. Sejam sahaja. Masuk 15 minit. Pertama tiada cas. Okey, so kita kena cepat-cepat nak pergi tengok Masjid Kristen tu. Kalau tanpa bayaran, kena cepat-cepat masuk, keluar dalam masa 15 minit guys. Alamak, 15 minit je guys. Wow, sekarang macam-macam dah ada kat sini guys. Dulu kat sini macam kosong je guys. Sekarang macam-macam ada guys. Wow, memang seronok lah jalan kat sini guys. Macam-macam ada. Kita jalan-jalan kan, kita pusing-pusing lah dulu guys. Ini apa ni? Benteng, restoran Benteng. Okay, kita pusing. Oh, sini pintu masuk Taman Tamadun. Okay guys, cameraman pun statik je guys. Duduk kalau kat situ je. Dia tak gerak-gerak dah guys. Alamak. Okay. Mana Masjid Kristen ni guys? Ni apa? Exit keluar. Tu Masjid Kristen. Keluar kok mana? Alhamdulillah guys, kita masuk tadi tak payah bayar, keluar pun tak payah bayar guys. Okay, kita boleh pergi ke Masjid Kristen guys. Kita wiper dulu, tak nampak kat depan. Ramai orang ni guys. Okay, tu Kristen guys. Okay, Kristen dia gold. Okay, tak boleh masuk lah guys. Macam mana kita nak undur nanti guys? Dah tak boleh nak masuk.
Oh, setakat ni je guys boleh masuk. Tak boleh nak undur ni guys. Tapi ada parking belakang. Nak pergi tak? Pergi je. Kejap. Ada orang belakang tu masuk Okay, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai guys dekat Masjid Kristal Kuala Terengganu guys. Kat sini pun ada binatang. Tapi sini pelik sikit lah. Warna kucing dia warna pink guys. Kena penyakit kot guys. Okay guys. Masjid Kristal Mosque. Okay, selamat datang. Welcome to. Memang solat pun. Tak boleh masuk lah guys. Okay, macam ni guys. Dia punya depan ni guys. Okay guys, kita sebelah Masjid Kristal guys. Indahnya masjid ini. Di atas, dia berada di atas air lah, air laut. Okay guys, ada boat lah guys. Sekarang ni hujan, rintik-rintik, air bergelombang. Okay guys. Okay guys. Cakap berlubang guys. Selamat tak jatuh guys. Jatuh tadi guys. Berenang kita kat bawah guys. Ni ada ferry guys. Cantiknya guys. Tak silap naik boat tu RM42 guys. Dia jalan-jalan kat sini, area sini dengan jabatan terangkat tu kan. Okay. Okay guys. Cantik guys sini. Sini dia punya Colosseum. Okay guys. Sini dia punya batu bata guys. Batu bata guys. Okay, di sini dia punya tempat-tempat yang menjual lah. Ni guys tahu tak ni pokok apa? Pokok getah guys. Buah dia meletup. Pop pop pop. Okay guys, jom kita balik lah guys. Hujan guys. Hujan.